Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang lah. Jumpa lagi dalam channel aku, Ajak Aja Dahla. Okay, video kali ni aku nak tunjuk punca coolant kering. Dan coolant ni dia akan berkait dengan water pump lah. So aku suspect air coolant aku turun pergi ke enjin, sebab minyak enjin pun dah jadi susu. Jadi selalunya kalau motor LC ni punca dia daripada seal water pump ni. So sekarang ni aku nak buka dulu, kita tengok keadaan dia macam mana. Okay, so sekejap lagi korang boleh nampak punca air coolant kering dan dia masuk ke ruang enjin. Alright, so kita buka dulu benda ni. Okay, coolant baru aku try top up tadi sebab spare tank air kering. So bila tuang dia tak boleh penuh, maknanya seal ada problem, air keluar terus direct masuk ke enjin. Alright, so bila dah buka ni korang boleh nampak dia punya kipas ni boleh bergoyang dan bearing dalam dah pecah. Okay, so karat dah ni. Jadi aku buka dulu, korang boleh nampak apa rosak yang jadi dekat water pump ni. Dia memang benda ni kita kena maintenance sebenarnya, water pump ni. Tapi motor ni aku tak pernah buka water pump tak pernah ganti. So bila jadi macam ni kena terima lah. Sebab water pump memang kita kena maintenance dia punya oil seal lah. Alright, so ni buka dulu. Sekejap lagi aku tunjuk keadaan bearing dia. Okay, ni bahagian dalam kita buka holder ni dulu. Okay, tu nampak karat. So bearing pun karat, pecah dah. Okay, motor ni aku lama tak bawa sebab aku perasan air spare tank dia kurang. So hari ni baru ada kesempatan nak buka, kita buka tengok macam mana. Sambil tu korang boleh dapat tahu salah satu punca minyak enjin jadi colour susu sebab air coolant kering masuk ke enjin. Okay, so ni bila dah buka boleh nampak jelas bearing semua pecah. So aku nak buka bahagian depan ni, kita tengok bahagian kipas dia dengan oil seal dah. Aku tak pernah check bahagian water pump ni. So korang kalau yang pakai LC standby rasa dah terlalu lama pakai tak pernah ganti, korang boleh ganti dia tak ada masalah apa, air masuk ke ruang enjin. Tapi kalau tak perasan boleh jadi masalah jam dia kacau bahagian blok semua, jadi panas. So water pump untuk enjin yang pakai coolant ni memang penting So kita buka dulu bahagian cover kipas water pump Alright, so dah terbuka, boleh nampak. Okay, so kat sini hancur oil seal. Air memang direct boleh lalu masuk pergi ke enjin. Okay, so beringatlah siapa yang pakai LC water pump, korang boleh ganti seketul terus atau ganti oil seal saja. Dia ada pilihan kita nak ganti satu set terus atau kita ganti dia punya seal dengan kipas. So dah dapat dia punya jawapan memang seal problem. Sini aku nak buka nak buang minyak enjin sebab dia dah bercampur dengan coolant. Tu ni tak tahu aku nak overhaul atau tidak, atau nak sekadar nak tukar water pump sebab dia tak ada masalah apa kan. Bahagian enjin ni kita boleh bilas dengan minyak masuk cuci bahagian dalam. Tapi tengok keadaan macam mana, atau aku
uh, bagaikan enjin ni aku overhaul sebab tak pernah overhaul ni motor ni. Okay, so ni nampak lah kesan minyak enjin bila bercampur dengan air. Okay, dia jadi colour susu. Okay, macam ni lah keadaan dia. Benda ni tak perlu risau sangat sebab dia bukan masalah jam, dia sebab masalah oil seal yang tahan air untuk tak masuk tu dia dah rosak. Okay, korang kalau pakai LC boleh ambil tahu sikit benda ni boleh buat sendiri ya. Okay, so inilah dia punya hasil ni bila air coolant masuk dekat enjin. Alright, so macam ni lah keadaan dia bila water pump kita punya oil seal dah bocor. So korang masuk coolant banyak mana pun dia akan lalu dalam ni, dia akan masuk ikut sini ya. Dia akan masuk dalam enjin. Okay, aku motor ni tak ada masalah sebenarnya nak hidup, tapi aku ingat aku nak buat top overhaul dia sekali. Tengoklah macam mana sebab kita buka dulu nanti baru tahu. So ni nak hidup dia tak ada masalah, cuma water pump bocor. Okay. Dia tak ada masalah nak hidup lah. Dia tak ada isu apa pun, dia tak ada keluar asap putih semua, tak ada. Cuma tu lah, bila coolant bocor dia akan masuk air dalam enjin. Okay, so tengok lah macam mana aku ganti water pump dia saja atau aku akan buka buat top set balik semua. Okay, sebab dekat 2 tahun ke aku pakai top set yang ni ni head 1922 blok 57. Asalnya tadi aku servis carburetor lah, tapi perasan air coolant kering, so aku top up. Bila top up air tak cukup, dia kena top up lagi. So aku budget memang aku rasa dia punya water pump masuk direct terus dalam enjin. Okay, so bila buka macam ni lah, ni hasil dia. Tu yang minyak ni jadi banyak dia sebab campur air. Alright, so tengok lah macam mana aku cut video ni sampai sini ya. Nak tunjuk macam mana apa punca air coolant kita kering dan dia akan berkait lah dengan water pump. Right, nak tukar water pump saja pun boleh, tak ada masalah. Itu je lah. Tengok aku update apa-apa, aku akan update lah benda ni. Mungkin aku tukar water pump ni kot sebab dia tak ada masalah pun. Okay, alright, sekian. Jangan lupa subscribe, like dan share. Lagi satu aku minta maaf jarang buat video lah. Tak sempat sama, sibuk sama. Right, sekian. Assalamualaikum, bye bye.